Hello, what's up guys? So konten hari ni adalah kita akan rip satu half BB. Untuk konten hari ni kita akan rip satu half BB dan kita akan tengok full rate dia. Marilah korang sama-sama melayan saya. Satu half BB je kot, yang lain kita jual Tapi tak tahu, kita tengok apa kejadian ni. Kita mulakan dari depan. Susun cantik. Okey, kita akan ambil satu persatu. First kali pack Star Mega Star. Semoga manis-manis. Mari kita tengok. Ada something yang menarik Dah lama tak buka pack ni. Come on, Flash Cinder, Klefki, Binacle, Rowlet, Barbacle, Core Memory, Turret Tonator, Rosa Encouragement, River Solo Darty dan Rocky Energy. Semua playable First pack semua playable. Second pack Mega Mega Clefable. Mari kita tengok apakah manis-manis yang ada dalam ni. Pack yang kedua, Psychic Energy, Esper, Probopass, Sail Fossil, Dedenne, Vivillon, Luxio, Jacinthe, River Snorlax, Binacle dan Salazzle EX. Salazzle ni pun selalu keluar. Saya tengok mana-mana orang read, kebanyakannya Salazzle tu keluar. Okay, mari next. Satu EX full rate dia. Dia kalau dah ada EX, dia playable dia kurang sikit lah. Basic Energy, Joe Fossil, Amaura, Bunnelby, Hippopotas, Nevin, Hippopodon, Luminous Gallet, Growing Energy ni pun playable. Energy Sweater pun orang nak start pakai. Ok, tak apa, dia balance. Ok, pack yang keempat. Tadi ketiga pack apa? Oh, tadi Zygarde. Ok, ni pack Meowth. Mari kita tengok pack Meowth ada apa. Semoga manis-manis. Basic Energy, Ariados, Staryu, Fletchinde, Meowstic. Ni kurang playable. Luminosity, harap-harap bagi yang manis-manis lah. IR, Talonflame. Ok, manis. Oh, Gengar Holo. Ok, so dia kalau kurang playable, kita harap dia bagi manis je. Ok, mari pack yang kelima. Tengok hit apa yang dia bagi. Pack apa tadi yang depan sekali? Starmie. Basic Energy, Darting yang playable, Rattata, Horn Edge playable, Shaymin, Judge playable, Luxio, Reverse Mawile, Reverse Horn Edge yang playable, dan juga Serperior playable juga. So dia bagi playable. Yang ni kita tengok sama ada playable ataupun hit. Setakat ni baru 2 hit. Kita harap-harap ada dalam 7 ke 6 hit lah. 7 ke 6 hit dan bagi SIR sekali. Ni mesti ada ni, nampak sikit. Basic Energy, Klefki, Binacle, Rowlet, Joe Fossil, Aromatase, Talonflame. Ini orang kata Shinji Kanda. Energy Sweater, Reverse Potion, Reverse Luxray dan juga Mega Skarmory. Okay, Mega Skarmory. 2 EX, 1 IR. So lagi 3 ke 4 hit lah. FA belum keluar, SIR belum keluar. Dengan Mega apa panggil? Mega FA tu. Mega MA. Okay, ni pun ada juga rasanya. Spinara, Nospas, Skorupi, Pokeball, Pokepet 1 kita boleh pakai. Ni playable yang senang nak letak. Jacinthe, Reticat, Esper, Reverse Vivillon. Oh, tak ada, tapi ni orang pakai lah.
untuk deck. Cuma ni senang dapat. Okay, next kita punya pack yang keberapa dah tak ingat. Mari kita tengok. Basic Energy, Amaura, Bunnelby, Hippopotas, Dartic, Volcanion, Aegislash, Tarragon, Reverse Hippopodon, Reverse Rocky Energy dan juga MA Mega Starmia ni. Kita dah dapat 1 Mega, 1 IR, 2 EX. Okay, nice catch. Dan yang seterusnya, tak ingat dah pack yang ke-berapa. So dalam 2 ke 1 hit lagi. 1, 2, 3, 4. Lagi 2 ke 3 lah. 2 ke 3. Mari. Snivy, Shing, Tyrant, Seal, Rosa Encouragement, Vivillon, Luminosity lagi, Shing dan juga Telepathic Energy. Itu untuk deck psychic sangat-sangat function. Next, tengok apa kita ada. Pack yang keberapa? Harap-harap banyak lah. 8 pun okey juga hit ni. Mobile, Rattata, Horn Edge, Spinarak, Diggersby, Barbackel. Ni function Core Memory, Reverse Gengar. Okey, kita dah dapat Reverse Gengar. Tahniah. Ariados dan juga FA Decidueye. Asalnya kita nak buat deck ni, tapi tak jumpa jalan dia. Tak apa, nanti kita buat. So lengkap dia bagi Mega EX, EX biasa, IR, FA, Mega FA. So agak lengkap lah. Harap-harap dia bagi SIR satu. So lagi lengkap lah kita punya BB ni. Come on. Doublet, Spipa, Potion, Clefairy, Diggersby, Energy Sweater, Aromatize, Reverse Fletching, Reverse Pokepet cantik, dan EX Yiflal. Okey, dah berapa hit? Banyak juga hit dia. Mari kita tengok. Kita dapat item yang best-best juga untuk main deck. Next kita ada Basic Energy, Nosepass, Korupi, Pokeball, Snivy, Turtonator, Navin, Hippopodon, Rosa akad dia. Hujung ni rosak, tapi yang sebaik bukan playable ke apa. Reverse Hippopotas dan juga Reverse Chempao. Next, Basic Energy, Hawlucha, Furpro, Servine, Pokemon Catcher, Aegislash, Core Memory, Talonflame, Reverse Fletchinder, IR Dedenne. Ada kolektor Dedenne. Okey, IR. So macam dah cukup hit kita, tapi macam pelik belakang ni sebab ada banyak lagi. Ada lagi 2, 4, 5. Ada lagi 5. So mustahil lah tak ada apa-apa. Mari kita tengok. Kalau betul tak ada apa-apa, kesian lah orang belakang. Orang belakang beratur tak ada apa-apa, kesian. Mari. Basic Energy, Shing, Tyrant, Seal, Doublet, Luminous Gate, Shaymin, Judge, Reverse Judge, Reverse Jacinte dan Landorus. Landorus ni macam duplicate daripada set lama yang promo tu. Ok, sekejap, susah lah nak buka. Ok, next. Mari kita tengok Basic Energy, Ghastly, Esper, Salandit, Fletching, Meowstic, Tarragon, Reverse Drapion, belum Drapion, Landorus Reverse, Reverse Barbackel, ni function, dan Gengar lagi kita dapat Holo. Next, pack yang ketiga last. Tapi memang rasa macam dah tak ada benda ke.
Spupa Potion Clefairy Haulucha Luxio Pocket Pad lagi, nice. Jacinthe Star U Volcanion, oh Mega Clefable EX. ok, mantap. ok, so ngam lah, dia bagi ngam-ngam, tak teruk sangat. Ini namanya full deck dia ngam soy. Basic Energy Scatterbug Hunter, Probopass Snorlax, Barbuckle, Naveen, Turtonator, Energy Surge, Spupa Reverse dan Spray. Last pack magic, come on. Mari kita tengok adakah ada SIR ataupun tak ada. Elect, Basic Energy Furfro, Survive Pokemon Catcher, Ghastly, Reticat, Rosa Encouragement, Vivillon, Skorupi Reverse, Reverse Aegislash dan tiada apa. ok guys, itu sahaja untuk konten kali ni. Kita preview balik kita punya hit yang kita dapat. Rasanya dalam 7 ke 8 hit tadi. So yang pertama kita ada Mega Clefable, kita ada Dedenne IR, Yveltal EX, Decidueye FA, Mega Starmie MA, Mega Skarmory EX, Talonflame IR dan Salazzle. ok guys, itu sahaja konten kita. Jangan lupa like, subscribe, follow dan share. Jika berminat untuk next rip, sila komen nak rip apa.